Jadi kalau siapa-siapa yang ada masalah, kita out throttle kan, daripada gear 1 masuk gear 2, dia ada macam cut off. Masuk gear 2, nak masuk gear 3, dia ada cut off. Jadi kawan-kawan boleh pakai CD acidity, no cut off. Okay. Okay guys, ini adalah CD acidity padu. Siapa yang nak dapatkan maksimum pickup dan top speed tanpa sekatan kelajuan, kawan-kawan boleh pakai CD acidity. Jadi kelajuan kawan-kawan akan dapat maksimum lah. Kalau motor kawan-kawan pakai blok besar mana pun, kalau ni tak tukar, memang kelajuan akan tersekat lah. Kalau motor kawan-kawan boleh pergi 14, 15, 16, 18, 200, disebabkan CDI kawan-kawan tak tukar, kawan-kawan tukar blok tu 65mm, 70, 53, 56, kelajuan tu tersekat. Okay? 110, 120, anggaran macam tu lah, dia tersekat. Jadi yang ni order daripada Tuan Islak. CA show huruf akhir, tracking akhir sebagai rujukan owner. Okay? Jadi dia order CD acidity padu. Ni boleh PNP pada motor EFI High Power, EFI Dream, EFI Class 1 Wave 100, SYM e-bonus 110. Jadi soket dia sama. Okay? Siapa yang pin 5 pin boleh pakai sesuai main ladang, sprint test, harian, daily, sangat sesuai lah. Jadi CD acidity ni support daripada blok standard sampai blok 85mm Jet 8. Lagi jika kawan-kawan nak dapatkan pickup dan top speed yang paling padu, paling maksimum, kawan-kawan boleh pakai CD acidity. Jadi jika berminat untuk order, kawan-kawan boleh WhatsApp nombor booking CDT di bawah. Terima kasih support.